Selamat datang ke sorotan pencapaian Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Tahun ini menjadi saksi perjalanan luar biasa JTMK dalam membina ekosistem TVET digital yang berimpak tinggi, memacu transformasi teknologi, kolaborasi industri, dan kejayaan pelajar di pentas nasional dan antarabangsa. Inilah kisah kejayaan kami sepanjang tahun 2025. Kejayaan JTMK pada tahun ini bermula dengan pelbagai program kolaborasi bersama pemain industri bertaraf nasional dan antarabangsa. Seramai 4 penasihat industri dilantik bagi memastikan program Diploma Teknologi Maklumat sentiasa relevan dengan teknologi semasa, bermula Ogos 2025 hingga Julai 2027. Kolaborasi ini diperkukuh melalui 7 syarikat yang bersetuju menjalankan kerjasama bersama PSMZA. Kerjasama ini membuka laluan latihan industri, pensijilan profesional, pembangunan modul digital dan platform pekerjaan masa depan. Geran penyelidikan bernilai RM80,000 diluluskan untuk projek drone automatik jarak jauh dengan lensa air. Projek ini merentasi lapangan penyelidikan sebenar, melibatkan perkongsian teknologi dan data ladang. Pengalaman ini menjadikan PDP lebih realistik dan berorientasikan industri. Kolaborasi bersama Petronas memperkukuh penguasaan PDP digital melalui latihan dan kursus kemahiran. Kerjasama bersama industri terus diperluas melalui penganjuran beberapa program bertaraf nasional yang melibatkan lebih 300 pelajar dan 30 peserta latihan intensif. Ia mampu mengubah minat menjadi peluang kerjaya digital sebenar. Melalui program Crenovator, JTMK menjemput industri menawarkan siri perkongsian teknologi semasa, dari idea hingga aplikasi. JTMK tidak hanya membina industri, malah ia membina masyarakat digital. Melalui program i4All, drone dan robotik, ianya membuka pintu STEM kepada generasi baharu. Keberkesanan strategi ini diiktiraf melalui pelbagai anugerah termasuk Malaysian Book of Record, Best TVET Polytechnic Award 2025, Anugerah Kecemerlangan Polisisi 2024, UI Green Matrix, Polisisi Sustainable Award dan pengiktirafan PDTI Outstanding Department Award. Lawatan ke industri dan cybersecurity Malaysia turut membuka pintu kerjasama masa depan yang memperkukuh ekosistem digital politeknik. Kejayaan sesebuah jabatan bukan dibina dalam sehari. Ia terhasil melalui strategi yang jelas, tindakan yang konsisten, dan kesepaduan antara pelajar serta pensyarah. Strategi pertama adalah dengan memastikan pengalaman pembelajaran pelajar benar-benar menepati kehendak industri. Ia bukan sekadar mengikut silibus, tetapi menekankan kemahiran sebenar yang diperlukan di tempat kerja. Melalui inovasi pensyarah, penyertaan dalam pertandingan, penyelidikan, pembangunan sistem digital dan modul PDP terkini, pelajar dibentuk agar lebih kompeten, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran teknologi. Perkongsian ilmu dengan komuniti dan industri pula sangat penting untuk memastikan PDP JTMK kekal relevan serta berada pada standard tertinggi. Produk dan inovasi yang dihasilkan oleh pensyarah turut digunakan secara langsung dalam operasi jabatan. Ia membuktikan bahawa inovasi yang dibangunkan benar-benar boleh digunakan. Hasilnya, setiap pelajar bukan hanya belajar apa yang perlu, tetapi bagaimana ia digunakan. Mereka bukan lagi penghafal kod pengaturcaraan, tetapi pencipta penyelesaian dunia sebenar. Inilah DNA inovasi JTMK. Pembelajaran yang hidup, relevan, dan bernilai industri. Strategi kedua memberi fokus kepada kebolehpasaran graduan.
Kebolehpasaran graduan JTMK sentiasa meningkat saban tahun. 3 graduan menerima beasiswa dari Yayasan PKT Logistics dan 2 lagi graduan menerima beasiswa dari Yayasan Universiti Multimedia. Lebih membanggakan, 10 pelajar JTMK telah ditawarkan pekerjaan sebaik sahaja tamat latihan industri. Strategi ketiga menjadikan industri sebahagian daripada ekosistem JTMK. 4 industri advisors dilantik untuk memastikan kurikulum relevan dengan pasaran. Kerjasama turut diperkukuh melalui LOI bersama 7 syarikat serta projek geran bersama RISDA. Penglibatan industri turut diterjemah melalui program seperti Industry Expert Enrichment Program, Industrial Technology dan Product Pitching, Crenovator Series serta Cyber Defense Talk yang memberi pendedahan terus kepada teknologi, kemahiran dan amalan sebenar dunia kerja. Strategi keempat adalah memperkukuh jaringan politeknik dan institusi berkaitan melalui perkongsian sumber. Setiap kepakaran, modul, sistem dan aset digital dikongsi bersama institusi lain di bawah PDTI. Hasilnya, pelajar dan pensyarah bukan hanya belajar, tetapi berkembang dalam komuniti digital yang lebih luas dan tanpa sempadan. Strategi kelima mengangkat reputasi jabatan melalui kursus komuniti, sekolah angkat, bengkel i4all, robotik, kursus drone, penglibatan alumni dan paling penting, program Digitech Empowerment JTMK Fair yang telah menjadi salah satu inisiatif terbesar JTMK. Penganjuran ini turut mendapat kerjasama MDEC, Yayasan Digital Malaysia dan MCT Training serta menarik penyertaan dari rangkaian politeknik lain. JTMK memastikan logo PDTI digunakan pada papan kenyataan, bunting, surat rasmi, papan tanda bangunan dan makmal jabatan sebagai usaha konsisten meningkatkan kesedaran dalaman dan luaran mengenai status PSMZA sebagai institusi digital premier. Pelajar baharu diberi taklimat khusus mengenai status PDTI untuk memupuk kesedaran awal berkenaan hala tuju digital jabatan. Selain kempen fizikal, hebahan melalui media sosial dan papan kenyataan turut dijalankan bagi memastikan warga kampus sentiasa peka dengan aktiviti dan kejayaan jabatan. Inisiatif yang dijalankan ini menunjukkan kesungguhan kami untuk memastikan pelajar mendapat asas ilmu yang benar-benar kukuh. Pada masa yang sama, pelajar turut diberi peluang mendapat pengalaman industri dan menguasai kemahiran digital. Dengan sokongan rakan industri, MDEC dan pensyarah, JTMK terus maju ke depan sebagai peneraju pivot digital negara. Harapan kami, usaha yang kita lakukan ini dapat membentuk pelajar yang betul-betul bersedia menerajui industri digital.